Hey, what's up bro? Hi. Very nice jersey Thank you. Ni jersey goalkeeper right? 998. Nombor 8. So, ni memang rare lah. Ini memang yang kolektor kena cari, kena ada lah. Kena ada lah. Kena ada sebab ni susah nak muncul. So, time tu Japan World Cup nombor 8. Kawaguchi kan? Kawan kecil. Oh, ini memang rare lah. Kawan kecil, lepas tu nak kata, lepas tu siapa lah, I kena yang lebih famous dua ni lah. You memang growing up watching I start Japan? watching World Cup? lewat juga 2000 masa Beckham punya era. Macam tu. MU. Oh, ya, 98 lah. I 98. start watching masa tu, lepas tu I pun start collect jersey masa tu. If you don't mind asking lah, how much you pay for this lah? If you don't mind lah. 4 digit lah. 4 digit. Ui, memang. Ini memang harga market kami 4 digit lah. Ini kalau you pakai time World Cup ni memang. Oh yo. Ish. Nak pakai pun kena jaga. Oh yelah. Takut pu kan semua tu. Tapi you pun muka ada sikit Japanese sikit lah. Ada orang cakap. Memang sebab mungkin macam tu kan. Chinese sini tak banyak orang macam Tapi you Chinese quite well lah cakap Malay I local mah. Yeah, I thought you Japanese or something. I memang ada orang cakap memang look like Japanese. Mata kecil. Okay, thank you bro. Ni tengah hunting lagi lah. Okay. Kena lah. Happy hunting. Okay. Alright. Thank you. Thank you.